Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa ma qiratan? Qala mislu jabalainil azimaini. Intaha hadisu Abi Tahir wa zada al-akharani. Qala Ibnu Shihab qala Salim bin Abdullah bin Amr wa kana Ibnu Amr yusalli 'alaiha summa yansarifu falamma balagha hadithu Abi Hurairah qala laqad dayya'na qararita kathiratan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah sehingga disolatkan, maka baginya satu qirat, dan sesiapa yang menghadirinya sehingga selesai dikebumikan, maka baginya 2 qirat. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan 2 qirat itu? Baginda menjawab, seumpama 2 buah gunung yang sangat besar. Kemudian Ibnu Shihab dan Az-Zuhri meriwayatkan bahawa Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar pada mulanya hanya menghadiri solat jenazah, kemudian terus pulang. Apabila beliau mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, beliau berkata, sesungguhnya kita telah kehilangan banyak ganjaran yang besar. Rawahul Muslim. Jadi menghadiri solat jenazah dan mengiringi hingga selesai pengumuman merupakan amalan yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan setakat hadis untuk solat jenazahnya. Kau boleh pergi sampai selesai. Mana selesai dikebumikan. Itu yang paling afdal dan yang paling baik. Tapi kalau kita ada urusan, tak ada masalah lah. Kan? Kerana itu bukanlah satu wajib. Tapi kalau nak mengejar pahala, orang yang tak ada kesibukan, tak ada urusan, maka mula daripada solat jenazah sampai dia dikebumikan. Itu yang paling afdal. Kerana ganjaran 1 qirat yang dijanjikan kepada orang yang solat jenazah seumpama 1 gunung. Sebuah gunung yang besar. Nak menggambarkan tentang bagaimana keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang nak buat baik. Kan? Maka ganjaran 2 qirat pula diberi kepada orang yang solat untuk jenazah dan mengiringi hingga pengumian, menggambarkan keluasan rahmat Allah, menunjukkan penghormatan, kesabaran dan kesetiaan kepada hak saudara Muslim. Jadi sebenarnya kenapa Allah Ta'ala bagi 2 qirat? Kerana orang memang sifat dia mustajil. Mustajil ni apa? Tergesa-gesa. Kan? Nak cepat. Kalau tengok aja, nak cepat balik. Jadi dengan sebab itu orang yang boleh tunggu sampai solat jenazah, kemudian boleh sampai dia dikebumikan, tunggu sampai talqin. Ini nak menunjukkan penghormatan. Kan? Orang yang hidup kepada orang yang mati. Nak menunjukkan kesabaran dan kesetiaan. Setia ni bukan setakat waktu hidup ya. Waktu mati pun kau dah masuk dalam kubur, aku tunggu kau sekejap. Sampai orang selesai baca talqin baru aku balik. Sebab tu Nabi kata jangan tergesa-gesa meninggalkan orang yang dah dikebumikan. Nabi kata jangan cepat-cepat nak balik. Kan? Kau cepat-cepat nak balik menyegerakan malaikat tu datang untuk soal dia. Kan? Ini kita tak ada belas kasihan langsung. Kan? Tanam je, mari cabut balik. Cabut balik je malaikat datang. Jadi itu sebabnya.
Betul. Bila kita menghantar mayat dia ke bumi, Nabi kata jangan cepat-cepat balik. Tunggu sekejap supaya melambatkan soalan dalam kubur. Jadi tu kan. Kau baliknya kau tinggalkan tanah, mari kita balik ramai-ramai. Oh, malaikat datang. Meneru malaikat datang. Jadi ni nak tunjuk kita maknanya kesetiaan hak sebagai seorang Muslim ke atas saudaranya walaupun dah mati, ialah jangan segera bila dia dikebumikan, jangan segera balik. Itu maknanya kesetiaan. Dan waktu mati pun ada kesetiaan lagi. Itu hak yang kita kena tunaikan sebagai hak yang terakhir bagi orang Muslim kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi menghadiri pengumian dengan mendirikan solat jenazah, mengiringi ke kubur merupakan sebahagian dari hak seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain. Kan? Maknanya orang dah mati pun dia ada hak lagi. Orang yang hidup hak kepada orang yang mati. Ia mencerminkan kasih sayang, ukhuwah serta maknanya sokongan, sokongan moral kepada keluarga si mati. Jadi mengingatkan kematian melalui penyertaan dalam pengurusan jenazah dapat melembutkan hati dan mendorong orang meningkatkan amal soleh. Kan? Jadi dengan sebab itu sikap Sayyidina Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, bahawa menunjukkan bahawa seorang mukmin hendaklah sentiasa berusaha. Sebab tu Ibnu Umar kata, kita ni rugi lah. Dia kata, rugi. Kalau tak dengar Abu Hurairah punya hadis ni, memang kita akan buat macam tu sampai bila-bila. Datang solat jenazah je cabut balik. Rugi betul, dia kata. Kan? Sedangkan nak mendapat satu gunung, bukan senang kan? Bukan senang. Jadi dengan sebab itu, maknanya ambil kesempatan. Kan? Adakah kita telah menunaikan hak kita kepada saudara semuslim kita yang telah meninggal dunia. Jadi insya-Allah nanti esok kalau ada panjang umur, kita nak tengok kalau kita mati ada tak 100 orang semayang dengan kita. Kan? Kalau ada, alhamdulillah. Takut tak ada orang nak semayang. Kan? Kerana kelebihan 100 orang ni besar manfaat dia. Kalau tak ada 100, 10 pun cukup. Kan? 40, 10, 40. Tapi kalau lagi ramai, lagi bagus. Kan? Sebab semuanya menjadi saksi. InsyaAllah. Apa kelebihan maknanya orang meninggal dunia kalau sekiranya 100 orang yang menyembayangkan dia. InsyaAllah nanti kita akan bicarakan sekiranya dipanjangkan umur, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.